Makanan eksotik. Ya, landak. Tikus terbesar. Adik-beradik tikus. Landak. Cabut durinya. Cabut. Aku just Hah? Cabut bulunya. Lihat. Bekas askar cabut bulu landak goyang. Ni boleh tak buat? Abah cakap abah nak simpan. Dia kata durinya jangan buang, abah nak simpan. Simpan buat apa lah? Dia kata, simpan lah. Dia kata. Suka hati ya. Nanti kumpulkan. Kita tolonglah Mak Tiagat ni cabut. Nanti dah siap cabut, kita sambung lagi video. Stay tune. Oh, dah siap lah landak kami cabut bulu. 1 jam lebih cabut bulu saja. Gulingkan sikit Pak Lang. Gulingkan sikit, tengok bentuk dia. Mantap Mantap. Pusingan. Wah, macam nangka, geng. Macam buah nangka dah kena potong kulit. Nampak? Ni nak masak tu. Comel. Ekor dia bunyikan ekor dia. Dia tak bunyi ni, bukan dia bunyi. Dah cepat. Bunyi ekor dia. Macam bunyi. Oh, rezeki abang jingkau balik. Mantap. Weh, layu buang bulu. Oh, buang bulu halus-halus. Buang bulu halus. Ni Mak Tiagat biar dia yang buat. Bulu keluar masuk hutan takkan salai landak pun tak pandai. Bikin masa nak pegang. Patutnya jangan buang dulu tadi nak pegang susah. Hangit bau dia. Mantap. Nanti siap salai nanti kita operate juga. Dia belum. Alhamdulillah selesai. Tapi macam gitu gaya lah. Ni dalaman dia, hati, jantung, limpa, cari dia punya pedu dia tak jumpa. Daging dapat sebesin bro. Sebesin 10 kilo punya landak. Dapat sebesin. Puas makan, boleh masak untuk 3-4 kali 10 kilo. Banyak ni. Berat. Dapat 3 kali masak. Mak Kreng cakap dapat 3-4 kali masak. Memang padu. Okey lah. Dah malam, dah pukul berapa ni? Jam dah pukul 10.30. Tidur dulu lah. Okey, selamat malam geng. Assalamualaikum. Lupa nak buat view rempah dah ni Rendang daging kata dia. Rendang daging landak. Padu. Lupa nak buat dia punya rempah tadi. Nak review dia punya rempah. Campur. Hai. Rendang landak. Landak bela punya ni, bukan lior lah. Tapi okey lah tu. Tu kakak Keren cakap landak lior nak carinya susah. Tak mampu, duit mampu, nak cari landaknya tak mampu. Jadi beli je lah. 10 kilo 800. Puas hati, mampu. Parai. Rendang landak dah siap. Padu. Sekejap kita test, cuba try. Rasa dia macam mana? Sebelum ni saya tahu Najim Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjamu selera geng. Berjumpa lagi kita dalam KFC. Selamat menjamu selera.